pernah tak menginap di hotel yang ada satu bilik yang pekerjanya sendiri tidak berani buka? Cerita ini berlaku di Hotel Lama Johor Bahru. Faris datang bermalam. Faris mendaftar pukul 9 malam. Pekerja memberikan kunci bilik. 12. Faris ternampak pintu bernombor 13 di hujung koridor. Pintu itu lama. Di hadapan pintu terdapat pasu kering. Faris bertanya, bilik 13 tu masih digunakan? Pekerja berhenti. Bilik tu kosong, encik. Jangan fikir pasal bilik tu. Faris masuk ke biliknya. Sekitar tengah malam, dia terdengar bunyi tapak kaki dari koridor. Tap, tap, tap. Bunyi itu semakin dekat sebelum berhenti tepat di hadapan pintunya. Faris mengintai melalui lubang pintu. Koridor kosong. Tiada sesiapa. Dia kembali ke katil. Tetapi beberapa minit kemudian, bunyi itu muncul lagi dari hujung koridor. Faris membuka pintu sedikit. Pintu bilik 13 yang tertutup kini terbuka. Dari bilik gelap itu, kedengaran suara wanita. Tolong. Faris menutup pintunya. Beberapa minit kemudian, telefon biliknya berdering. Hello? Tiada jawapan. Hanya bunyi nafas. Kemudian suara wanita berbisik. Bilik 13. Faris meletakkan telefon. Sekitar pukul 1 pagi. Ketukan kedengaran. Tok, tok, tok. Faris memandang pintu. Ketukan datang lagi sebelum suara wanita berbisik buka pintu. Faris melihat ke bawah pintu. Ada bayang seseorang berdiri di luar. Bayang itu tidak bergerak. Selepas seminit, bayang tersebut hilang. Faris tidak tidur sehingga pagi. Dia turun ke kaunter dan bertanya tentang bilik 13. Pekerja itu memandangnya. Siapa yang beritahu encik tentang bilik tu? Faris menjawab, saya nampak sendiri. Pekerja itu menarik nafas. Bilik 13 dah tak digunakan selama 10 tahun katanya. Faris terkedu. Pekerja itu menambah, malam tadi tak ada tetamu lain di tingkat 1 selain encik, Faris. Teringat bunyi tapak kaki dan ketukan. Kalau tiada sesiapa, siapa berada di koridor? Pekerja bertanya. Encik ada buka pintu bilik 13. Faris menggeleng. Pekerja itu pucat. Bagus. Sebab kali terakhir seseorang buka pintu tu, dia tak pernah keluar semula. Faris meninggalkan hotel. Dalam kereta, dia melihat melalui cermin belakang. Pintu bilik 13 terbuka dan seorang wanita berdiri sambil memandang ke arahnya. Telefon Faris berbunyi. Ada mesej, awak tertinggal. Sesuatu di bilik 13. Faris memeriksa poketnya dan menemui kunci bilik 12. Di belakang kunci itu tertulis nombor 13. Faris terkaku. Gangguan itu bermula malam tersebut selepas itu dan dia belum tahu apa yang menantinya.